Jika baru bermula, letakkan target sekurang-kurangnya 100 gram emas untuk satu keluarga. Harga 100 gram hari ini sekitar lebih RM60,000. Bila sudah capai 100 gram pertama, target seterusnya ialah memiliki 1 kilogram emas untuk satu keluarga. Mulakan menabung 1 gram 1 bulan dulu, bina habit menabung terlebih dahulu. Menurut pakar kewangan Tuan Azizi Ali, setiap kita patut simpan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kekayaan, iaitu net worth kita dalam bentuk emas, sebagai benteng terakhir untuk pertahankan kekayaan kita. Kita semua maklum walau apapun keadaan ekonomi atau politik sesebuah negara, nilai emas terjamin dan tidak terjejas. Jadikan emas sebagai benteng terakhir kewangan anda. Tak ada siapa pun tahu berapa banyak simpanan emas yang kita ada, dan simpanan emas kita itu tidak boleh dibekukan oleh kerajaan. Sebagaimana aset-aset kita yang lain jika jatuh muflis atau nama disenarai hitamkan. So, bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas serendah RM100 melalui akaun emas Skype Public Gold, anda boleh rujuk pen video saya, step daftar akaun Public Gold atau klik ini di bawah saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.